Salam guys, aku nak share dengan korang tentang lampu LED solar yang aku pasang kat rumah aku ni. Dah lama dah aku beli benda ni, tapi baru pasang dekat store dekat belakang rumah. Kau nampak tu? Nampak tu? Aku pasang dekat situ. Tapi aku pasang ni, dia punya plate solar yang menangkap cahaya matahari tu aku letak kat belakang, kat luar tu. Jom aku tunjukkan korang. Nampak tu? Aku letak dekat sini. Memang aku skrukan dia dekat zinc. Nampak wire tu? Aku terus masukkan ke dalam dan terus keluar dekat situ. Aku beli kan benda ni sekali dapat dengan remote. Ni satu set lah ni. Ni dapat sekali dengan lampu, dengan kaki tu, dengan plate penyerap cahaya matahari solar kat belakang luar tadi tu. Dia bagi ni juga. Dia bagi controller remote ni, dia bagi juga dengan bateri. Nampak? Dua tahap tau. Kalau tengok sini, nampak ni dia punya tahap kecerahan dia. Yang ini kita try ini dia malap sikit. Butang bawah ni untuk malap, butang atas ni untuk lebih cerah. Nampak? Ni lebih cerah. Yang ni malap, yang ni cerah. Sedikit info tentang LED solar ni. Yang ini dia punya standard dia IP65. Yang mana IP65 ni dia tahan dengan cahaya matahari, tahan dengan hujan, panas. Maksudnya kalau katalah lampu ni aku letak kat luar, kira boleh tahan lagi lah. Boleh tahan lama, tak merosakkan. Okey guys, itu saja perkongsian aku untuk kali ni. Pada yang berminat, aku ada sediakan link kat bawah. Tak pakai elektrik, jimat elektrik. Siapa tak nak kan?